Baru-baru ini tular satu video daripada M-Star tentang seorang penyimpan emas yang terpaksa menanggung upah simpanan Ar-Rahnu sehingga mencecah ratusan ribu ringgit. Selepas video itu tular, ada yang terus kata kepada saya, sebab itu saya takut nak simpan emas. Bagi saya, jangan salah faham dulu. Alright? Yang menjadi masalah bukan emas, okey? Yang menjadi masalah ialah cara menggunakan Ar-Rahnu dan teknik overlap tanpa memahami risikonya. Mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wang Emas, pernah berkongsi bahawa teknik pajak emas ini untuk membeli emas lagi memang nampak menarik. Dengan modal yang sama, kita boleh memiliki lebih banyak emas. Nampak macam cepat kumpul aset, betul tak? Tapi, beliau sendiri menggelarkan teknik ini sebagai untung secupak, rugi segantang. Sebab teknik ini hanya benar-benar menjaga harga emas terus dan terus naik secara konsisten. Jadi kalau harga emas mendatar ataupun turun beberapa bulan, upah simpanan Ar-Rahnu tetap berjalan, betul tak? Lama-kelamaan, keuntungan boleh habis dimakan kos pajakan. Sebab itu, saya sendiri tidak pernah menggalakkan overlap dijadikan strategi utama. Bagi saya, Ar-Rahnu lebih sesuai dijadikan backup kewangan ketika kecemasan atau sebagai modal pusingan bisnes yang benar-benar mampu memberikan pulangan melebihi kos pajakan. Selepas urusan selesai, fokus utama ialah menebus semula emas tersebut secepat mungkin. Tujuan kita menyimpan emas bukan untuk nambah hutang. Tujuan kita ialah membina aset sedikit demi sedikit, tambah gram demi gram dan biarkan masa membantu membina kekayaan. Jadi bagi anda yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal seperti ini bersama dengan Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli. Saya juga akan kongsikan cara dan strategi simpanan emas yang sesuai untuk matlamat kewangan anda.